sebutkan dalam Al-Quran, umrah ni satu perkara benda yang sama, serentak. Umrah dan haji disebutkan dalam serentak. Bermakna kata Ibn Umar, bermakna umrah dan haji ini hanya seorang sekali saja seumur hidup yang wajibnya. Seorang sekali saja seumur hidup. Dah tu yang nak buat banyak kali, kenapa? Nak ulang banyak kali buat apa? Nak pergi banyak kali ke sana buat apa? Baik, bertepatan seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah illa al-umrah kafaratu bainahuma. Di antara umrah dengan umrah yang satu lagi, pengampunan dosa di antaranya. Jadi itu yang orang kejar kan. Sebab tu orang pergi ke sana tak lain tak bukan dapat redha Allah, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara tu. Dua perkara tu. Tapi sekarang ini ujung-ujung ni ramai pergi sana sekarang ni, kita tengok Alhamdulillah, kita minta Allah lindung kita daripada sifat begitu. Pergi sana macam pergi melancong. Pergi sana pergi melancong. Kurang masa dekat masjid. Yang banyak masa dia dekat mall. Betul? Bukan masjid. Bukan masjid. Mall dah banyak. Mall dah banyak. Lebih masanya dekat mall. Duduk dekat mall. Pernah saya bawa satu orang maaf. Mulanya kata sakit tak boleh buat umrah. Selesai buat umrah, kami dah selesai buat umrah, saya Allah nak tunjuk kata sempat dekat mall. Katanya sakit tak boleh jalan Ustaz. Kalau nak buat umrah ni saya kena pakai kursi roda. Jumpa dekat mall kiri kanan penuh. Jalan elok pula sihat. Ya. Jadi kita minta Allah lindung kita daripada sifat yang macam tu. Jadi pergi umrah ni sekali seumur hidup dan orang kejarkan iaitu maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang selalu pergi. Satu lagi orang rindukan tanah haram, rindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sebut mazali ba'da wafati fa ka'anna mazali fi hayati wajabat lahu syafa'ati. Siapa yang ziarah aku ketika hidup, ketika aku ada wafat, dia seperti ziarah aku ketika aku hidup. Wajib, berhak bagi aku untuk beri syafaat pada dia, biar dia dapat syafaat daripada aku. Jadi itu yang kita nak kejarkan sebenarnya. Nak kejarkan supaya kita ni dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut sirahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat umrah seumur hidup Nabi 4 kali tak lebih, dia buat 4 kali Nabi lebih banyak buat tawaf sunat. Nabi lebih menggalakkan buat tawaf sunat. Tapi kita ni nak datang sana bukanlah senang. Lagi-lagi nak kumpul satu family, nak datang sana bukan satu perkara yang mudah kan. Orang ni nak tunggu yang mudah dulu, orang ni nak tunggu yang dulu, tunggu semua komplit baru boleh semua ada. Orang ni baru nak cuti lagi kan. Jadi bila datang sana dapat kumpul satu keluarga dekat sana, itulah peluangnya. Kita buatlah umrah kita, banyakkan umrah kita, pergi tanah air luar dan sebagainya, banyakkan buat amal ibadah kita dekat sana. Baik. Jadi semua Sakit ke kursi? dah okey. Jadi semua ni pergi dalam satu keluarga. Bawa mak lagi tu. Mak pergi kan? Bawa ibu, bawa mak lagi tu. Jadi semua ni anak-anak, inilah masa untuk berkhidmat. Berkhidmat sebenarnya. Masa untuk berkhidmat pada mak, kan? Yang mana isteri berkhidmat pada suami. Yang mana suami membelanjakan untuk anak dan isteri. Sebab baru-baru ni Allah tunjukkan saya satu kejadian yang membuatkan saya rasa tersentuh hati. Apa dia? Satu dia, jemaah ni, baru-baru ni saya baru balik ni, jemaah ni dia datang dalam keadaan suami dia tu sakit. Suami dia tu sakit. Nak tunjuk ni, suami dia sakit. Suami dia sakit apa? Kaki suami dia ni membesar. Ni saya nak kongsi cerita. Kaki suami dia ni membesar. Membesar, dia ada sakit apa dah, presiden, kaki membesar. Memang nak jalan tak boleh. Jadi duduk atas kursi roda je. Hari dia buat umrah pertama dia je. Umrah kedua, ketiga dia tak boleh nak buat sebab dia sakit. Tapi isteri dia ni daripada Madinah sampai ke Mekah, sabar je layan dia. Sabar je layan dia.
bawa dia jalan tolak kursi roda. Suami dia bukannya badan-badan kecil tak. Suami dia besar-besar, besar badan suami dia ni. Jadi tolak, bawa pergi masjid Masjid Nawawi, bawa pergi ziarah tu, bawa pergi ziarah ini. Tapi suami dia sempat buat satu umrah sekali je. Ya, sebab dia tak sihat. Baik. Jadi isteri ni sabar je. Layan kelainan suami dia, layan sakit suami dia. Apa yang jadi? Dengan keberkatan dia sabar tu, waktu dia tengah buat tawaf sunat. Cerita ni waktu dia tengah buat tawaf sunat, dia ceritakan kat saya, dia tengah buat tawaf sunat, dan waktu itu orang mula dah buat saf. Jadi dia waktu tu terkepung, tak boleh nak keluar pergi tempat perempuan. Dia terkepung nak sebab orang dah buat saf. Dia nak macam mana nak keluar. Dan waktu tu DJ Ismail yang macam dalam tu tepi masjid tu kan, tepi Kaabah tu, DJ Ismail waktu tu memang tutup. Dia tengah buat saf, penjaga Kaabah yang ketika tu, yang waktu tu bila nak solat tu, yang pakai serban merah tu dengan jubah coklat tu dah ada dekat depan tu. Baik. Dia nampak jemaah perempuan ni. Dia seorang. Dia nampak, dia panggil. Dia keluar daripada saf tu, dia panggil. Lepas tu, yang penjaga Kaabah tu buka pintu IJ Ismail tu. Suruh dia masuk dalam, solat duduk kat dalam tu. Sembahyang dalam tu, ya Allah, dia seorang. Lepas tu solat dalam tu, dah solat apa semua. Polis panggil, tak tahu dia tu bukan siapa-siapa. Dia cuma biasa. Cuma dia layan suami tu macam raja. Saya nak ceritakan keberkatan dia dapat kat situ. Polis yang Arab penjaga Kaabah tu, dia panggil polis, suruh guard perempuan ni bawa pergi tempat jemaah wanita. 2-3 orang bodyguard bawa dah macam VIP, jemaah VIP. Dia saya tengok, ya Allah Akbar. Rupa-rupanya amalan dia jaga suami dia. Itu bawa suami ni pergi dengan mak, berkhidmat daripada mak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kelainan dan keberkatan kat sana. Baik. Okey. Antara kelebihan mengerjakan umrah, menjadi tetamu Allah. Duyufur Rahman, tetamu Allah. Menjadi tetamu Allah. Sebab itulah kata orang pergi umrah dan bukan nanti kaya, bukan nanti miskin. Dia ada duit ke tak ada duit ke, Allah akan jemput dia bila-bila masa saja. Dengan pelbagai cara sekalipun. Kan, di mana saya bagi contoh. Kita bawa anak-anak kita ni. Anak-anak kita ni tak ada duit. Mampu ke daripada bayar tak? Tapi Allah jemput daripada datang sana. Itu kata kita tetamu Allah. Allah jemput datang sana dengan apa? Dengan asbab rezeki Allah berikan kepada kita. Baik. Ganjaran pahala yang berganda. Solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda pahala. Solat di Masjid Nabawi 1000 kali ganda pahala. Itu ganjaran. Malah ulama mengatakan bukan sekadar solat saja, apa amal soleh kita yang kita buat dekat Mekah, Madinah, Allah gandakan seperti mana ganjaran kita solat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau solat di Haram, solat berjemaah 27. Solat berjemaah. Lepas tu kali dengan 100,000 kali ganda pahala. 5 waktu sekali, 5 waktu sehari semalam kita solat. Tambah Allah beri. Ya, kalau tunjukkan pahala ni turun dekat Mekah, pol dekat Mekah tu tutup masa. Penuh semua dekat masjid. Ya, penuh semua dekat masjid. Baik. Ni peluang ada dekat sana, banyak akan buat amal ibadah. Pulanglah. Dah buat amal ibadah apa, puasa ke, puasa sunat ke, sedekah ke, kita nak bayar zakat ke, apa tu, pulanglah dekat sana. Allah akan gandakan. Itu akan keluar dekat sana. Baik, penghapusan dosa. Ya, penghapusan dosa. Bila kita buat umrah, dan umrah satu lagi kita minta penghapusan dosa kepada Allah. Ya Allah, infili, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah SWT. Baik, pahala bulan Ramadan, umrah bulan Ramadan seperti pahala mengerjakan haji. Itu bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan ramai.
meningkatkan kecintaan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila dah sampai sana, ambil peluang pergi ziarah. Ambil peluang pergi ziarah. Kalau ada kat sana nak ziarah-ziarah tempat itu kita tak tahu, nanti boleh saya bagi nombor kontak. Kalau saya ada sana boleh saya bawa. Kalau saya tak ada sana, saya bagi nombor kontak kawan saya ke. Ambil satu bas, satu coaster ke satu bas, lepas tu pergi ziarah. Ziarah tempat-tempat yang baginda Rasulullah SAW pergi. Banyak kamu tahu ini ada tahu tempat-tempat yang dalam, belakang-belakang semua ya, tempat-tempat yang tersembunyi yang Rasulullah pernah datang tapi bas tak boleh masuk. Jadi ambil coaster. Coaster tak mahal pun. Coaster harga dia satu coaster 300 rial. Boleh 30 orang nanti. 300 rial. Jadi ambil coaster buat pergi ziarah. Cari seorang mutawif kalau untuk ziarah ni bayaran tak silap saya lebih kurang dalam 250 ke 300 macam tu lah. Nanti boleh bincang mutawif. Baik. Bagaimana cara mengerjakan ibadah umrah? Ini kita dah bawa nak masuk. Bagaimana cara untuk kita mengerjakan ibadah umrah? Cuma kita kena ingat dua perkara ni, rukun umrah dan wajib umrah. Baik, saya tutup semua. Tadi ada buka lah. Saya nak tanya. Sebelum ni dah masuk kan? Sudah datang, kita datang lah kan? Baik. Rukun umrah ada berapa? Okay abang, rukun umrah ada berapa? Abang ada itu kan? Rukun umrah ada berapa? Dua. Cepat rukun umrah. Kakak ada berapa kak? Siapa ingat? Siapa ingat saya bagi ni? Minyak wangi Raudah. 5. Pasti minyak wangi Raudah. 5. Apa dia? Niat tawaf sa'i. Tak ada lagi. Tertib. Komplit ah. Okey man. Okey. Rukun umrah ada 5. Niat, tawaf, sa'i, tahlul ataupun gunting dan last sekali tertib. 5 rukun umrah. Kena ingat tu. 5 perkara ini sangat penting. Baik, wajib umrah ada 2. Miqat, niat di miqat dan menjaga pantang larang dalam ihram. Apa beza umrah? Apa beza rukun umrah? Apa beza wajib umrah? Rukun umrah, okey, dengar betul ya. Rukun umrah kalau kita tak komplit salah satu rukun tu, misal kata tawaf tak cukup 7 pusingan, sa'i tak cukup 7 pusingan, tak komplit, tak cukup, tak lengkap salah satu daripada rukun ini, umrah kita tak sah. Dia bukan tak batal, bukan terbatal, umrah kita tak sah. Tak sah dan kita terikat dengan pantang larang ihram. Kita masih lagi dalam ihram. Kita belum keluar lagi daripada ihram. Ya. Kalau tak komplit rukun ni, kita tak komplit, tertinggal ke, terlupa ke atau sebagainya, kita masih lagi dalam ihram dan umrah kita tak sah. Wajib untuk kita qada balik, buat balik umrah sampai selesai, barulah kita keluar daripada ihram. Nampak? Itu pentingnya rukun ni. Wajib umrah, beza dia apa? Wajib umrah kalau salah satunya kita terlanggar, terlepas, apa-apa je lah berkenaan dengan wajib, maka umrah kita sah tetapi kita kena dam. Beza je kat situ. Yang ini wajib umrah kalau terlepas, terlanggar, umrahnya sah tapi kena dam. Yang ini rukun umrah, kalau tak komplit salah satu, umrahnya tak sah dan dia terikat dengan pantang larang ihram, di dalam ihram. Jadi kena komplit. Itu beza dia. Baik. Pertama, rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua tawaf. Tawaf berapa pusingan? Bang, berapa pusingan? 7. Pandai. Baik. Sa'i berapa pusingan? 7. Kakak lah berapa kak? 7. Daripada mana ke mana?
Okey. Sa'i 7 pusingan daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Akan habis di Bukit Marwah. Baik. Bergunting dan tertib. Miqat iaitu tempat. Miqat ni maksudnya apa? Tempat kita melafazkan niat itu. Tempat kita memulakan niat itu. Baik. Yang kedua, menjaga pantang dalam ihram. Baik, kita tengok ya, catat aliran dia. Pertama, catat aliran yang pertama. Sebelum kita niat, sebelum kita pergi tempat miqat, wajib bagi kita jemaah lelaki, jemaah wanita tak ada masalah. Jemaah lelaki wajib berpakaian ihram. Pakaiannya ihramnya apa? 2 helai kain lepas. 2 helai kain warna putih lepas. Wajib warna putih? Tak, sunat saja. Jadi nak pakai warna lain pun boleh, tak ada masalah. Cumanya sunat bagi Rasulullah SAW pakai warna putih, kita pakailah warna putih. Nak pakai warna oranye boleh? Boleh, tak ada masalah nak pakai warna oranye. Lepas tu dengan kepala botaknya kau pakailah warna oranye. Orang tengok salah tempat ni. Jadi nak pakai warna oranye boleh. Tapi sebab kita ni sunat, lazim kat sana semua pakai warna putih, pakailah warna putih. Tak ada masalah. Baik. Lepas kita dah pakai ihram, lepas tu kita akan menuju ke tempat miqat kita. Kalau kita daripada Malaysia, tempat miqat kita namanya Qanu Manazil. Kalau kita daripada Madinah, ini daripada Turki masuk Madinah dulu. Daripada Turki masuk Madinah dulu, maka kita akan solat dan kita akan niat dekat Bir Ali. Tempat niat dia dekat Bir Ali. Lepas tu barulah kita masuk ke Mekkatul Mukarramah. Turun flight Madinah, turun ke mana? Turun Jeddah. Turun Jeddah naik. Jeddah naik bas pergi ke Madinah. Madinah pergi ke Mekah naik kereta api. Turun Jeddah, aduh, penanggal ni jam lah tak nak ke ni. Baik. Jadi akan ke Madinah dan makan masuk ke Mekah melalui jalan Bir Ali. Baik. Yang ini semua naik kereta api. Kereta api dengan Bir Ali itu jauh. Jadi macam mana pula cara dia? Kereta api, stesen kereta api dengan tempat Bir Ali itu jauh. Ya, kalau kita pergi ke Bir Ali, berkemungkinan akan masa menyebabkan kita tertinggal kereta api. Jadi macam mana cara dia, kaedah dia? Baik, saya bagi tahu siap-siap. Jadi baru kita masuk. Berapa jauh? Berapa jauh? Dekat sejam jugalah nak jalan. Bergantung pada trafik. Jalan kaki? Tak bukan jalan kaki. Ni apa? Bas ke ni. Sebab Pergi ke mana? nak pergi ke stesen kereta api, nak pergi ke Bir Ali. Jauh. Jadi cara dia, kaedah dia macam mana? Sebab stesen kereta api ni dia sebelahan dengan airport Madinah. Di sebelah airport Madinah. Cara dia macam mana? Bila mana kita naik kereta api, ini untuk jemaah yang naik kereta api. Bila mana naik kereta api, semua dah naik kereta api. Dalam kereta api tu, elok kereta api gerak sikit je. Kereta api gerak sikit je, terus niat. Kereta api gerak sikit je, terus niat. Ya, dah pakai ihram siap-siap ni, daripada hotel dah pakai ihram siap-siap. Lepas tu pergi ke stesen kereta api, masuk kereta api gerak sikit je, terus niat. Jangan lengah-lengahkan lagi. Gerak je, terus niat kita. Macam mana niat kita, mesti akan lancar kan. Kalau belum gerak tak boleh. Tak boleh, lebih baik dia gerak dah. Dia gerak sikit, terus niat. Baik. Dan kalau nak pergi ke Bir Ali, boleh, tak ada masalah. Cumanya ialah kita ramai, takut nanti kat sana pun kode ramai juga. Jadi nak elakkan jadi sesak, terus je pakai ihram siap-siap daripada hotel, mandi sunat ihram daripada hotel, lepas tu ambil taksi ke ambil bas ke, terus pergi ke stesen kereta api. Sampai ke stesen kereta api, lepas tu dah naik kereta api, dia gerak sikit, niat selalu, niat terus. Dan niat, tu tunggulah kita dalam pentalaran ihram sampailah kita dekat airport, sampai kat kita stesen di Mekah. Kita Rusaifah, ya. Mahattah kita Rusaifah di Mekah nama dia. Ya, sampai dekat Mekah tu, barulah kita ambil bas balik dan bas akan bawa kita ke hotel. Baik. Miqat, niat di miqat. Yang kedua, menjaga pantang larang ihram.
Yang ini 2 ni tadi wajib umrah. Ya, 2 ni tadi wajib umrah. Menjaga pataran ihram. Kita masuk rukun umrah pula. Rukun umrah tawaf, sa'i, bergunting dan tertib. Okey. Nampak tak bayangan setakat ni? Baik. Kita masuk dalam dulu. Baik. Pakaian ihram. Pakaian ihram bagi lelaki 2 helai kain lepas. 2 helai kain lepas. Kalau jemaah lelaki tu dia pakai tuala, boleh ke tak boleh? Walaupun tuala tu ada berjahit. Ada jahit. Ada berjahit dekat ujung dia, boleh tak ni? Ha? Boleh ke? Ha. Tak ketemu. Ha. Boleh ke tak boleh? Ha? Sebab apa boleh? Tak ketemu. Sebab tak bercantum. Sebab dia tak bertemu dan tak bercantum. Yang tak boleh dia bersarung. Dia bersarung kan ada tuala yang macam baju tidur kan. Itu tak boleh. Ya. Baik. Kalau jemaah lelaki, misalnya kata jemaah lelaki sampai ke hotel nak mandi dulu lah. Kan nak mandi dulu, mekik badan dalam perjalanan dan sebagainya. Baik. Boleh pakai tuala tu, tak ada masalah. Pakai kain ihram boleh pakai tuala tu, tak ada masalah. Pergilah mandi, lepas tu pakai kain ihram balik. Jangan kali-kali pakai tangan dia pergi sarungnya bosa. Itu tak boleh. Sarungnya sepindah, itu tak boleh. Kalau dia kejap tu dah. Kalau pakai, misalnya kata kita ya biasa pakai mandi tu bersarung kan. Mandi sarung. Lepas tu masuk bilik. Bila masuk bilik aku terpakai seluar lah. Turun tangan. Tak lengar-lengar lah turun tangan. Tu tak apa, tak kena dah. Tapi kalau dia dah bersarung ataupun dia dah pakai baju, dia masuk dalam bilik, dia relax. Lepas tu orang tegur, ni mana boleh pakai baju lagi? Sekejap lah. Tu kena dah. Sebab dia melengar-lengar kan. Kalau dia terus tukar, tak ada masalah. Tu tak kena dah. Lupa. Baik. Jadi lelaki, yang ini cara pakainya. Wanita macam ni. Wanita tak perlu pun kain ihram. Wanita pakai baju biasa pun tak apa. Ya. Jangan ada nak kain ihram juga. Okay. Wanita pakai baju biasa saja. Baju macam-macam lah sekarang ni kan. Tak bila tak apa dah semua ada senang. Ya. Jadi insyaAllah saya tunjukkan cara pakai kain ihram. Cara pakai kain ihram. Kan betul dan mudah. Dia macam mana? Baik seorang jadi model. Bagian besar. Lawak tu ni. Dia kecil, besar sikit. Okey. Abang. Okey, ambil satu. Ambil ihram satu. Baik. Ihram kita dia macam-macam cara boleh pakai. Kalau nak pakai macam apa? Ikut. Bagi seorang lagi. Itu kamu dua. Seorang lagi. Bang, silat. Kedua. Kalau nak pakai macam tuala pun boleh. Tu ikat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Gulung-gulung. Cumanya pakai macam ni tak selesa lah. Kadang-kadang kita nak jalan, angin tiup lagi ni sekali musim sejuk. Sekali angin tiup, habis. Baik. Hingga bulan 2. Sehingga bulan 2 insyaAllah. Baik. Sekarang ni tangan kanan pegangkan bucu. Bucu kanan. Bucu. Bucu kanan. Okey. Pegang bucu kanan. Tangan kiri biarkan ada lidah apa itu. Okey, baik. Dah temukan kanan ke kiri. Temukan. Okey. Kita pegang, adjustkan betul-betul bagi selesa. Adjust. Okey. Ambil yang lidah tadi. Lidah ni, okey, pertengahkan. Tutupkan dia. Okey, dah. Tutuplah macam ni. Okey, tutup. Nampak? InsyaAllah. Okey. Lepas tu, gulung. 1, 2. Kurang lah nak gulung banyak mana ada sisa. Cumanya jangan gulung sehingga bawah pusat dan jangan gulung sampai terangkat ke lutut. Okey. Betul jadi pakai tali pinggang. Kita pakai tali pinggang. Dapat satu je pakai. Kita boleh icas tali pinggang tak? Boleh sampai saya 46. Mak ada.
Saya kita ada. Ada kita ada. Saya ada. Tapi saya punya hujung-hujung dah. Dah ni. Kita balik kot. Kita balik. Dia dekat ujung tu dia. Dekat ujung tu yang ejas dekat tengah. Kita balik kot tu. Yang ini beratas tau. Sebab ini poket. Ini boleh buat duit gunting. Ada boleh adjust ni. Ejas kat situ, ejas tengah. Kalau yang saya punya tu dah hujung lah. Dah habis lah. Oh, sini ada track tu. Tak tepang. Extend. Abang punya ke? Mungkin. Ni, kailan. Ha. Dah menghabis. Pakcik eh? Dah ambil lah. Ambil Awak pakcik. ambil pakciknya. Kena kabur awak pakcik. Dek. Narik. Ini senang jalan. Baik. Tadi apa tanya? Wajib tak pakai terpinggang? Wajib pakai terpinggang. Ya. Wajib pakai terpinggang. Sebab pengalaman saya ada cerita kan. Jemaah tu tengah sembang dengan saya, Ustaz sejuk boleh Ustaz. Rupanya bawah ni dah. Saya dah pesan lah kita pakai terpinggang. Sebab benda ni dia bergerak. Dia bergerak. Kalau kita duduk ke bangun ni, dia pelan-pelan dulu. Jadi wajib pakai terpinggang. Ya. Baik. Wajib. Ini okey, ini kemas dah. Kalau nak lagi kemas, boleh juga boleh untuk ni. Betul. Baik. Dan yang atas pula, ni di atas. Atas. Okay. Atas ni pusing belakang. Pusing belakang. Right. Okay. Yang kiri selitkan belakang. Selitkan belakang kanan. Yang kiri selit belakang kanan. Tarik ni. Dia tarik ni. Dek. Ada ke masih? Soalan tu. Baik. Yang atas ni sama ada dapat macam ni boleh. Bagi dua. Macam ni boleh. Tapi sejuk kan? Sama dapat macam ni boleh. Ataupun nak slip bawah belakang, belah kiri. Saya lebih selesa slip belah kiri ni. Pasal apa? Kita nak solat apa semua. Kadang-kadang kita nak angkat baik. Dah ada tangan ke? Yeay. Tepuk tangan. Macam nampak ada jam. Nampak ada. Biasa. Okey. Nah. Okey dah. Aku tak pilih. Kalau nak itibak, tangan yang kanan tadi. Tarik yang kanan. Tarik kanan, dari kanan ni. Tarik. Masuk ke bawah kejap. Ini untuk itibak. Itu untuk tawaf, masa tawaf. Tapi digunakan ketika kita tawaf saja. Ya. Buka ketika tawaf. Selit balik. Ini masa tawaf kena macam ni. Waktu tawaf kena macam ni. Waktu tunggu dalam bas ataupun tunggu dekat dalam train, tak perlu macam ni. Jangan itibak, ya. Makruh, dia jatuh ke makruh. Jadi kalau waktu tawaf je kita itibak, buka bahu kanan kita. Baik. Kenapa Ustaz? Ada apa ni? Kenapa? Sebab Nabi SAW pun buat ketika mana tawaf saja. Tawaf nak bertemu ke, tawaf nak diiringi dengan sa'i. Maksudnya umrah lah. Sa'i macam ni juga lah. Sa'i tutup. Oh, sa'i tutup. Sa'i tutup. Tawaf saja. Sebab apa? Belah kanan. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi ketika mana berlaku pada peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah, di mana Nabi SAW nak masuk Mekah,
waktu itu orang kafir Quraisy dah kalah lah. Orang kafir Quraisy memang tak boleh buat apa dah. Dah kalah dari orang Islam. Jadi waktu tu dia mentaburkan fitnah. Buat cerita. Cerita apa? Kamu nampak orang Islam masuk Mekah, lari-lari, sampai dekat-dekat. Pasal apa? Pasal orang Islam ni bawa penyakit. Orang Madinah ni bawa penyakit. Sebab dulu kan Madinah sebelum namanya Madinah Yasrib. Kan dari situ tempat banyak penyakit. Bila datang Rasulullah SAW, hilang penyakit tu. Jadi Nabi pun dengarlah bualan tersebut. Jadi Nabi kata apa? Nabi minta para sahabat dan Nabi sendiri buka bahu belah kanan. Buka bahu belah kanan. Bila buka bahu belah kanan, dan Nabi minta sahabat ketika mana tengah tawaf seolah-olah macam berlari-lari anak. Menunjukkan orang Islam ni cegah, orang Islam ni kuat. Jadi orang kafir Quraisy yang ada kat Mekah ketika itu, dia tengoklah betul tu orang Islam ni lemah, sakit. Tengok semua sado-sado, semua ketul-ketul. Lepas tu siap lari, siap jalan laju dan sebagainya. Jadi dekat situlah dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah kita kena ittiba. Tunjukkan pada orang. Ini. Besar mana pakai dia tinggal. Baik. Besar pakai dia tinggal tu. Tak ada. Pak tanya apa? Rasanya orang mau pilih. Besar pakai dia tinggal. Tak, ihram dekat Madinah. Lebih kurang berapa tuan? Ihram dekat Madinah kalau yang kepalanya dalam 70-80 dapat. Rumah kamu di Mekah lah. Ada juga yang apa? Depan tu tak boleh. Sejuk bu. Sejuk. Dia beli yang tebal lah. Beli yang tebal. Sejuk. Sekarang mesti sejuk. Baru-baru ni kita orang daripada Madinah nak masuk ke Mekah. Bas, kereta dekat highway tu semua berhenti tepi jalan. Pasal apa tau? Sepanjang jalan, memang kita orang sampai lewat. Dekat pukul 1 pagi baru sampai ke Mekah. Sepanjang jalan, start daripada biar ni tak berlaku lagi. Dia dekat-dekat dengan Wadi Kudai, Wadi Satara. Sepanjang jalan tu ribuan pasir. Memang tak nampak jalan langsung. Ribuan pasir tau. Ribuan pasir memang tak nampak jalan. Dengan hujan lebat dan sebagainya. Kita orang ingat kita orang je yang berhenti. Sekali dengan train pun berhenti. Semua jalan. Memang ribuan pasir. Tumpah. Sebab dia nak mula nak sejuk. Jadi pengalaman nak jemaah duduk dalam bang, ribuan pasir. Lepas tu makan dekat tempat elektrik. Semua dah jadi gitu. Baik. Okey, hanya disunatkan semasa tawaf itu ittiba. Tidak disunatkan secara ittiba semasa di lokasi stesen melepas ataupun menunggu dan sebagainya. Begitu juga ketika solat. Ya, solat makruh dan ittiba. Baik. Okey, baik slipper daripada segi slipper yang lelaki pakai slipper macam ni. Ya, lelaki pakai slipper macam ni. Terpulanglah nak beli mahal ke murah. Jadi pakailah slipper macam ni. Kalau nak beli mahal, jaga-jagalah. Sebab apa? Kita nak masuk dalam masjid tu, kita masuk pintu A, kita akan keluar pintu Z. Kita tak akan keluar pintu A balik. Ya. Sebab itulah bila mana kita buat umrah, saya minta nanti jemaah tolong basuh dulu kasut tu. Bersihkan kasut dulu. Sebab kasut tu nak bawa pergi tawaf nanti. Kasut tu nak bawa pergi tawaf. Kalau kasut tu ada najis, kita bawa pergi tawaf, kita gendong dia, pusingan tu tak sah. Gitu. Baik. Jadi Ustaz nak letak kat depan pintu yang kita masuk tu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi sebelum letak tu niat wakaf awal-awal. Memang probability nak jumpa balik tu memang sorry lah kata. Baik. Okay. Apa boleh buang tak? Apa dia? Simpan boleh buang, simpan-simpan lah. Simpan-simpan je pakai. Simpan boleh? Boleh, tak ada masalah. Simpan-simpan boleh, tak ada masalah. Kasut lah dia. Jadi macam ni. Biar terbuka semua. Pakai macam ni. Pakai simpan-simpan pun tak apa, simpan tandas tu tak apa ya. Jadi biar terbuka macam ni.
Payah nak tawar pakai bawa situ. Betul tak? Payah nak bawa situ. Kita tak tahu. Nak letak boleh, dekat depan tu boleh, ataupun nak bawa pun boleh. Ikut yang mana kesesat tau. Kalau nak bawa tawaf, pastikan sifat tu dalam keadaan bersih. Kalau kata tak nak bawa tawaf, letak saja dekat depan pintu. Nanti ada rak tu letak depan pintu. InsyaAllah. Baik. Mana sunat sebelum kita niat ihram? Dengar tak? Tadi kita kata niat. Jadi sebelum kita niat tu, sebelum rukun yang pertama, dia ada amalan sunat dia. Apa dia? Pertama, mengerat kuku, merapi misai janggut dan rambut, menanggal bulu di ketiak dan hari-hari. Bagian lelaki tu kenalah cukur bulu ketiak tu. Pasal apa? Pasal kita tengah tawaf. Kita nak istilah. Bismillah, ya Allahu Akbar wa ilayam. Orang tepi kita tu tengok. Mana satu Hajatul Aswad? Jadi, itu cukup. Baik. Mandi sunat ihram, solat sunat ihram, memakai wangian pada badan. Tenot memakai wangian pada badan, bukan pada kain ihram. Kalau pakai pada kain ihram, kita dah pakai, lepas tu kita niat, satu yang kita cium, lepas tu kita niat. Lepas kita niat, kita tanggal ke ihram tu, kita tak boleh pakai dah ke ihram tu. Sebab apa? Ke ihram tu ada minyak wangi. Jadi pakailah wangian itu pada badan. Contoh deodoran. Kita kan pakai kadang badan bau, pakai deodoran boleh, tak ada masalah. Tapi pada badan. Sunat kain warna putih dan mengambil wuduk. Sebelum kita niat, ambil wuduk dulu. Okey? Baik. Amalan sunat semasa niat dan selepas niat. Pertama, semasa niat menghadap kiblat dan berwuduk. Kalau kita nak niat tu, disunatkan kita menghadap kiblat dan berwuduk. Tak dapat kiblat tak ada masalah. Tak ada wuduk pun tak ada masalah. Sunat saja. Baik. Dalam ihram, elakkan berbual kosong. Ya, bila mana kita dalam ihram, elakkan kita berbual kosong. Dalam ihram juga perbanyakkan berzikir, tarbiyah dan baca Al-Quran. Baik, kita masuk untuk lafaz talbiyah. Bila mana kita dah niat ihram, dah niat saja ihram, kita disunatkan perbanyakkan kita bertalbiyah. InsyaAllah, jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda laka wal mulk labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama buat cepat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Banyakkan kita bertalbiyah. Ya, dalam frame sampai dekat masjid ke apa, banyakkan kita bertalbiyah. Sampailah kita nak buat tawaf kita. Baik. Rukun yang pertama, masuk rukun pertama iaitu niat. Umrah ada 5 rukun. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat bergunting, kelima tertib. Kita masuk niat. Ya. Ada jalan? Okey. Kita masuk niat. Baik. Untuk jemaah lelaki dia tak ada niat bersyarat. Ya. Jemaah wanita saja ada niat bersyarat. Lelaki tak ada niat bersyarat. Lelaki niat dia macam ni. Nawaitu umrata wa ihramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu niat bagi jemaah lelaki. Dia tak ada niat bersyarat. Bagi jemaah wanita dia special sikit.
Allah beri. Dia ada tiga jenis niat. Pertama, niat biasa. Niat biasa ni bagi wanita yang tak ada masalah apa-apa dah. Dan ataupun lebih dikenali sebagai kata menopause. Bagi wanita yang baru lepas haid, dah bersih dah, jadi dia boleh niat biasa. Baik. Yang kedua, niat bersyarat. Inilah niat bersyarat bagi wanita yang uzur. Yang ketiga, niat bersyarat bagi wanita yang was-was. Dia was-was. Tak datang apa tu datang lah ni. Baik, kita tengok dulu. Yang wanita kena tengok. Ni betul kena tengok. Sebab apa? Setiap masalah wanita dekat sana, kalau berlaku pada diri kita, dari wanita, nanti kita nak rujuk pada mutawif ataupun mutawifah, mereka akan tanya dulu niat macam mana kita lafazkan. Mereka akan tanya. Sebab apa? Dapat je lafaz niat macam mana kita lafazkan, daripada decide dan daripada tahu dah apa yang problem, apa yang perlu dibuat. Tapi kalau kita tak bagi tahu, confuse niat mana pakai itu susah nanti. Kita akan jadi susah untuk tentukan hukum macam mana nak jemaah ni mencari jemaah ni. Jadi bila dia tahu saja niat, apa niat yang dilafazkan, dah tahu dah, mudah lah. Baik. Yang pertama, niat bagi wanita yang dalam keadaan uzur. Bagi wanita yang dalam keadaan uzur, lafaz niat dia, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya haid aku berpanjangan selama 3 hari, maka aku bergunting. Yang ini tukar halal bagiku ni, tukar pada aku bergunting. Lebih mudah, ya? Lebih mudah. Sebab apa saya suruh tukar? Sebab kalau halal bagi aku, nanti habis je tempoh tu, dia tukar halal, dia tak perlu bergunting. Jadi kadang-kadang jemaah kata tak puas lah ustaz, rasa macam turun kedua macam tu, dia tak puas lah. Jadi tukar pada bergunting. Maka aku bergunting. Baik. Hari ini terpulang pada jemaah wanita tersebut. Sama ada nak buat 3 hari boleh, sama ada nak buat 2 hari boleh. Bergantung pada diri masing-masing. Kalau kata nak buat 3 hari, 3 hari lah tempoh dia. Kalau nak buat 2 hari, 2 hari lah tempoh dia. Baik. Macam mana lafaznya dia? Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya haid aku berpanjangan selama 3 hari. Misalnya contoh saya bagi 3 hari, 3 hari, maka halal lah bagi aku. Baik. Hari pertama dia sampai Mekah, dia masih lagi dalam keadaan haid, ya. Kedua pun masih lagi dalam keadaan haid. Ketiga pun masih lagi dalam keadaan haid. 3 hari itu dia masih lagi, walaupun dalam keadaan haid, dia masih lagi terikat dengan ihram. Bantalan ihram dia kena jaga. Baik. Masuk hari keempat, dia masih lagi dalam keadaan haid, masih lagi dalam keadaan cuti. Masuk hari keempat, tetapi dia dah keluarlah daripada ihram. Sebab apa? Sebab tadi bergunting tu ambil pada hari ketiga last tu, ataupun hari keempat tu. Kalau bakal hotel pun boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Hari keempat dah dikira kan. Duduk kat hotel, sekarang hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Hari keempat dah ni, patut dah keluar ihram dah ni. Pasal bagi tempoh 3 hari je. Baik guntinglah rambut. Bila gunting rambut, maka terlepaslah daripada batang larang ihram. Walaupun dia masih lagi haid ketika itu. Baik. Tiba-tiba hari keempat tu tak suci lagi. Tiba-tiba hari yang kelima sebelum balik, saya kata hari kelima tu sebelum balik ke Malaysia, dah bersih dah. Cek luar dalam. Sama aku cakap, cek luar dalam. Tak ada dah. Tak ada warna, tak ada apa dah. Cek luar dalam, pergi mandi. Mandi, lepas tu pergilah ke Tanaim. Niat semula. Kena niat mula. Kalau bersih selepas pada 3 hari, kena cek dulu, lepas mandi, lepas tu pergi ke Tanaim, niat semula baru boleh buat umrah. Okey, jelas kan? Kalau dalam 3 hari itu, kalau dalam 3 hari dia tak perlu niat semula. Oh maknanya kalau hari kedua, dia mandi-mandi betul kena sambung je lah. Terus sambung. Sambung je lah, mandi Okey. tawaf. Ibu kata tadi kan, kalau dah masih tempoh 3 hari, hari kedua tu dah bersih lah.
Hari kedua dah bersih dah. Alhamdulillah dah bersih. Dah cek luar dalam tak ada apa dah. Tunggu kejap dalam 12 jam. Kalau dia dah yakin luar dalam dah tak ada apa dah, mandi-mandi dan sebagainya, ambil wuduk, terus buat tawaf, buat sa'i, gunting, selesai umrah dia. Tak perlu dia pergi Tanah Aim dan niat. Pergi ke Tanah Aim niat tu selepas pada 3 hari. Sebab pada tempoh tu. Kata kalau lepas datang balik tak macam mana? Tak ada masalah, dah selesai lah. Umrah itu. Tak apa, tak ada masalah. Misalnya kata, hari kedua tu dah bersih. Dia dah cek dah, luar dalam dah bersih dah. Dia cek dah. Memang tak ada, dia dah yakin dah. Dia mandi, dia pergi buat tawaf. Dia buat tawaf, pusing tawaf, selesai tawaf, dia buat sa'i pula. Tengah buat sa'i, tengah-tengah bersa'i tu dalam pusingan yang kedua. Contohlah, pusingan kedua. Allah keluar pula. Tadi dah cek dah tak ada apa dah, keluar pula. Tak apa, tak ada masalah. Terbuihkan aja. Habiskan aja. Sebab apa sa'i tak perlu wuduk. Habiskan saja. Tapi beza pula. Kalau berlaku dekat mana? Berlaku ketika kita tengah tawaf. Berlaku tengah tawaf, berhenti balik hotel. Balik hotel. Tapi kita minta pada Allah sebelum mula tawaf, misalnya kalau jadi macam tu kan, tak menentu, dah pasti bersih dah, tiba-tiba datang balik macam tu. Masuk sebelum mula ke tawaf, ambil air zam-zam. Ambil air zam-zam. Jadi ada satu orang Arab ajar, dia kata ambil air zam-zam, kalau ada kayu sugi ambil kayu sugi. Rendamkan kayu sugi dalam air zam-zam tu. Lepas tu niat dalam hati, ya Allah, aku ni nak bertawaf, tolong ya Allah, stop sekejap je darah aku untuk aku selesaikan umrah aku ni. Jadi minum zam-zam tu. Minum sambil tu selawat lah. InsyaAllah tu betul. Itu saya dapat tu daripada satu perempuan Arab. Perempuan Arab. Saya tak pasti zaman dia ni siapa. Saya tengah duduk dekat depan kapak, sekali dia duduk. Saya sembang lah. Sembang-sembang dia tak daripada mana apa semua. Lepas tu dia buat apa. Dia kata dia tanya saya pergi jemaah perempuan ke. Dah, ya ada jemaah perempuan panggil dia. Lepas tu dia bagi tip. Dia kata ambil kayu sugi, buat dalam air zam-zam. Lepas tu selawat, ambil doa dan minum. Kalau minum tu selawat. InsyaAllah. Baik. Ketika tengah sa'i, tiba-tiba tengah sa'i keluar darah kita. Jadi tak ada masalah, habiskan. Ataupun dah selesai umrah, dah bergunting, balik ke hotel, ya Allah keluar pula. Tak ada masalah, selesai umrah kita. Dapatlah umrah kita. Baik. Okey. Jelas tak untuk niat yang pertama ni? Bagi wanita yang dalam keadaan ni. Baik. Bagi wanita yang dia was-was, datang tak datang. Dia nak masuk Mekah dah ni. Masa tu bersih. Dalam train dia bersih lagi. Padahal kalau ikutkan kalender dah keluar dah time ni, kan? Tapi disebabkan dia dalam train nak masuk ke Mekah, masih lagi bersih, jadi dia niat saja macam ni, saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kepada Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang dengan halangan syarak, maka halallah bagi aku, ataupun maka aku bergunting. Pilih, nak halal boleh, nak bergunting boleh. Boleh. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang dengan halangan syarak, maka aku bergunting. Syarat kata dalam train masih lagi bersih, tak apalah, dia niat macam ni, dia niat syarat. Sampai dah dekat hotel, tengah rehat kejap, sebelum pergi masjid dia nak buat tawaf, Allah keluar pula. Bila mana keluar je, maka dia kata tadi bergunting, dia kena bergunting dan terus keluar daripada pantaran. Selesai dah. Itu sudah benar-benar. Jadi dia tak terikat. Tunggu dia bersih pula, baru tunggu dia bersih pula, baru pergi Tanah Aim. Baru pergi Tanah Aim ni semua. Okey. Jelas tak setakat ni? Ada soalan tak? Sebab masalah wanita memang sangat important. Kat sana. Lelaki tak ada masalah dengan wanita ni. Ada tak? Ada masalah? Ya. Tak ada umrah lah. Tapi kalau misalnya kata dia lihat misalnya macam ni, sampai ke hotel, alamak keluar pula. Jadi dia keluar pada ihram. Bila dia keluar pada ihram, tunggulah. Biasanya dia akan ada satu hari tu, dia akan tak keluar langsung. Pernah kan berlaku kan? Satu hari tu tak keluar langsung. Tak keluar langsung. Bila tak keluar langsung, rasa macam bersih dah ni.
Terus mandi, terus pergi niat kata lain, terus pergi buat tawaf. Tapi niat kata lain tu pakai niat bersyarat juga. Niat bersyarat juga. Terus buat tawaf. Untuk kejarkan dapat satu umrah. Tawaf pun. Betul. Lepaskan tawaf tu. Sa'i tak ada masalah lah. Kalau keluar pun tak ada masalah lah. Ya? Untuk kejarkan dapat satu umrah. Kalau tidak, kira kita rasa galat. Ya, dah keluar macam tu, kita rasa galat. Saya pernah bawa isteri saya macam tu juga. Sampai-sampai Allah uji dia. Allah sampai. Kan Allah uji dia. Jadi bila kena macam tu, kadang-kadang ialah pasangan wanita bila dalam keadaan haid, lepas tu kita inginkan benda tu. Kita dah kumpul lama nak dapatkan benda tu. Tiba-tiba Allah uji tu, rasa galat. Bila duduk dalam hotel, syaitan mula datang ganggu. Itulah Allah tak terima kau tu. Nampak? Syaitan datang ganggu. Sebab itulah kalau wanita dalam keadaan haid, kalau orang tengah buat umrah, tolong jangan duduk hotel. Cari jalan nak pergi ke Bukit Safa, duduk kat Bukit Safa. Ada jalan nak pergi Bukit Safa tak melalui masjid? Ada jalan. Masuk bawah tu, sebelum masuk masjid, ambil belah kanan. Lalu bawa flyover. Ambil belah kanan. Ikut pintu mana tu? Ikut pintu Ajiat. Di belah sana Ajiat. Belah sana. Belah sana Ajiat. Kena ikut Ajiat tu kan? Kena ikut Ajiat tu. Masuk jalan bawah flyover tu, jalan sampailah dekat Bukit Safa. Kalau ikut pintu lain dah masuk masjid lah maksudnya. Kalau pintu lain masuk masjid lah. Masjid tak boleh lah. Masjid tak boleh lah. Masjid tak boleh. Tapi pintu Ajiat dia ada sepanjang, dia ada tulis sepanjang masjid dia. Ada. Dia tempat sa'i tu tu. saya duduk. Asal dia duduk. Ajiat dia tak pernah. Tak kita tak lalu dia duduk. Ini Bukit Safa kan? dia Bukit Safa. Dia Bukit Marwah. Ajiat belah sini. Ini kawasan Ajiat ni. Ini kawasan Ajiat. Belah sini, ini semua kawasan Ajiat. Okay, dia Bukit Safa, dia Bukit Marwah. Kita akan masuk kat sini, melalui rumah ni. Kita akan masuk kat sini. Itu narok itu kalau tahu lah. Betul itu. Depan ni keluar tamu. Depan ni keluar tamu. Maknanya ikut ini ke? Bukan ikut ikut tandas wanita bukan dia? Ikut depan tandas nombor WC3. WC3 Bukit Safa. Allahumma salli ala Muhammad. Hotel Safa. Ada tandas WC3. Depan tu ada pintu masuk. Ada pintu masuk, ada polis jaga depan tu. Cari mana-mana tempat, situ satu je polis jaga kat situ. Polis jaga kat situ, dia akan lepaskan orang yang pakai ihram tadi. Jadi wanita boleh masuk kat situ. Dia tak masuk kat masjid lagi. Dia lagi masuk. Dia akan jalan dekat dataran tu sampai dia nampak pintu gerbang masjid. Pintu gerbang. Jangan masuk pintu gerbang tu. Ambil kanan. Kita akan lalu bawah flyover ni. Ada flyover sini. Dia ada flyover. Kita akan lalu bawah flyover, jalan depan sikit. Terus kita nampak apa nama Bukit Safa. Terus kita sampai kat sini. Jadi jemaah wanita masuk dalam tu, tunggulah dekat Bukit Safa. Tunggu Bukit Safa, tengoklah Kaabah. Jangan duduk dalam hotel. Ya. Sebab pengalaman 10 tahun lepas, jemaah wanita dia dalam keadaan haid, Allah uji dia sampai sana, dia tertekan. Dalam masa yang sama dia ada gangguan juga. Dia tertekan. Dia tak ada nak buat umrah dan sebagainya, tak ada nak masuk ni. Jadi dia duduk dalam bilik. Dia buat apa tau? Allah uji dia terjun daripada tingkat 10 turun ke bawah. Sebab gangguan. Ya. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara itu berlaku lah. Baik, ada soalan lagi berkenaan dengan ni? Okay. Kalau rugi dia, time ni kan, dia mungkin dia lepas tu. So kita ambil yang ini. Yang bersyarat, perlu dijaga. Boleh tak ada masalah? Was-was tu. Yang bersyarat, yang was-was tu. Boleh tak ada masalah. Contohnya, belum pria lagi, lambat lagi nak sampai ni. Tapi tak apalah, pakai yang bersyarat lah. Sebab susah juga. Rugi pun datang kan. Tak ada masalah. Kalau macam kita yakin dia bersih betul-betul, dia Yakin niat bersih. biasa kan dia niat. Ada beza ke niat biasa dengan Ada. dari segi pahala ke dari Pada tak ada masalah, sama je. ya. Cumanya bezanya kita nak keluar pada ihram bila-bila tu. Kalau kita niat biasa, misal kata dia niat biasa, susahlah nanti bagi dia.
Sebab apa? Kalau dia niat biasa, tiba-tiba dia dalam keadaan haid. Misalnya dia niat biasa dalam keadaan haid. Jadi bila masa dia nak keluar pada ihram dia? Tunggu lama dah kena tunggu bila masa nak keluar pada ihram dia. Dan mudahnya dia nak keluarkan pada ihram dia kena sembelih satu kambing dan mesa. Sebab apa? Sebab sepanjang dia dekat Mekah tu dia dalam keadaan haid je. Tak boleh nak masuk masjid, tak boleh nak buat. Jadi nak balik dah. Katakan dia nak balik dalam keadaan ihram. Nak tak nak, dia kena jumpa mutawif, beli seekor kambing, sembelih seekor kambing. Jadi susah lah macam tu. Sebab